Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar penonton-penonton yang mulia? Masih lagi bersama dengan saya Muhammad Hanif bin Zakaria, pengacara anda dalam rancangan yang kita bawakan bersempena dengan bulan Ramadan, bulan Al-Quran, yang kita bagi nama sebagai rancangan Geng Kiraat. Baik penonton semua, pada episod kali ini kita dah masuk episod yang ketiga. Saya yakin ramai dah mula suka dengan ilmu-ilmu kiraat. Dan hari ini masih lagi bersama dengan Al-Fadil Dr. Syamsul Hakim. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah. Sedar tak sedar dah episod ketiga kita ni. Alhamdulillah dalam bulan Ramadan ni. Kita harap penonton masih setia bersama dengan kita nak kupas lagi isu-isu ataupun perbincangan tentang ilmu kiraat. Baik Doktor, kalau kita imbas semula daripada episod kedua, kita ada baca riwayat Khalaf an Hamzah. Saya lah baca Doktor. Lulus ke Doktor? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Doktor. Dan kalau doktor ingat pada episod yang kedua, doktor ada bagi tahu bahawasanya kita boleh baca qiraat ini dalam solat. Okey, tetapi imam perlu mengkhabarkan dulu, memberi pemakluman kepada jemaah bahawasanya nak baca dengan sekian-sekian ini. Dan saya terdengar doktor, kalau imam ni dia bagi tahu, insya-Allah saya akan membaca daripada riwayat Warsh, daripada Imam Nafi'. Betul. Persoalan yang pertama pada episod kali ini doktor, apakah sebenarnya imam-imam qiraat itu? Siapa yang kita sandarkan, yang kita sebut sebagai a'immah qiraat itu sendiri? Baik doktor, silakan. Tuan-tuan, ini perlu difahami dengan sejelas-jelasnya supaya tidak berlaku kekeliruan bila mana orang menyatakan, ini baca qiraat daripada Imam Hamzah contoh. Baik. Maka kita kata, bukankah Quran tu daripada Nabi? Yes, Takkah kata betul. sepatutnya baca qiraat Nabi SAW? Betul. Maka apa kepentingan untuk kita menyebutkan tentang bacaan inilah bacaan imam, bukan bacaan Nabi SAW? Tidak begitu. Sebenarnya bila mana kita menyandarkan bacaan daripada perbezaan-perbezaan bacaan yang ada daripada bacaan Al-Quran ini kepada seorang imam, bukan bererti itu bukan bacaan Nabi. Sebaliknya, para imam inilah yang telah pun menghimpunkan bacaan-bacaan tersebut menerusi jalan-jalan periwayatan yang akhirnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh kita ambil kalau dalam bidang ilmu yang lain, bidang ilmu hadis contohnya. Baik. Hadis ni orang kata hadis dalam Sahih Bukhari. Betul. Tetapi ia tetap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul. Maka begitulah juga kalau kita nak fahami dalam bidang qiraat, bila mana kita katakan ianya bacaan riwayat ataupun qiraat oleh mana-mana imam ataupun perawi, ianya tetap bacaan daripada Nabi. Cuma para imam ini, mereka lah yang telah pun menghimpunkan riwayat-riwayat tersebut dan kemudiannya memasyhurkan bacaan tersebut kepada masyarakat, sehinggalah bila mana masyarakat mendengar bacaan tersebut, mereka mengatakan ini bacaan imam tersebut. Contohnya lah, kalau kita dalam bidang taranum ni kan, orang kata, dia baca bacaan Imam Sudais. Baik. Sedangkan bacaan Imam Sudais itu adalah bacaan Al-Quran lah, mana bacaan Imam Sudais. Tetapi penisbahan tersebut adalah kerana seseorang itu telah pun memasyhurkan bacaan qiraat yang telah pun dihimpunkan daripada sisi Nabi sallallahu Maka alaihi kita wasallam. nisbahkan kepada imam tersebut. Penisbahan tersebutlah yang kemudiannya dimasyhurkan menjadikan sebagai qiraat imam sekian-sekian ataupun riwayat sekian-sekian. Hakikatnya kesemuanya datang daripada sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, jelas. Itulah yang kita panggil sebagai imam qiraat. Dan tertarik yang saya nak sampaikan kepada anda semua, bila kita sebut kepada imam tu, imam mempunyai bacaan-bacaan yang tersendiri. Baik, contohnya doktor, contoh perkataan wadduha. Imam kita, Imam Asim membaca dengan fathah. Betul. Wadduha. Imam Warsh membaca dengan taklil. Betul. Wadduha. Manakala Imam Hamzah yang kita sebut tadi membaca dengan imalah. Begitu juga dengan Imam Kisai. Persoalan sekarang ni doktor, imamnya ada bacaan tersendiri. Persoalannya, adakah mereka ini mencipta bacaan yang tersendiri? Mungkin kita boleh berjawab kekeliruan kepada masyarakat. Jawapannya, tak sama sekali para imam ini mencipta bacaan mereka sendiri. Kita ulang dalam beberapa kali siri yang pertama, siri yang kedua. Apa yang telah pun dibacakan daripada perbezaan bacaan itu tadi bukan direka cipta dan kemudian dimasyhurkan oleh para imam.
Sebaliknya mereka lah yang telah pun memberikan kesungguhan hidup mereka dalam menghimpunkan riwayat-riwayat hadis yang menghimpunkan bagaimanakah cara Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan sesuatu ayat daripada ayat-ayat Al-Quran. Andai kata ianya disepakati bacaannya, maka kesemua mereka akan membaca dengan bacaan yang sama, contohnya pada bacaan bismillah. Semua baca bismillah. Betul, Tak ada yang baca dengan lafaz yang lain, betul, kan? tak ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalaupun ada pada mereka yang mungkin membawakan daripada tarik yang berbeza, turuk yang berbeza, adanya perbezaan pada waqaf pada kalimah al-alamin. Ar-Rahmanir Rahim, kesemuanya baca dengan bacaan yang sama, kecuali pada bacaan susi yang berbeza pada hujungnya, diidghamkan pada mim dengan mim yang berikutnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semua sepakat. Sama. Tak ada siapa pun yang berbeza bacaan dia. Betul. Tetapi bila mana ada kalangan para imam ini dapat sesuatu riwayat yang mutawatir daripada sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka bertanggungjawab untuk menyampaikannya kepada masyarakat, terutamanya yang hidup pada zaman dia, bahawasanya aku telah pun mendapati satu qiraat yang mana ianya telah pun sampai dengan cara mutawatir kepada kita, maka kita wajib beriman ianya adalah bahagian daripada Al-Quran yang perlu diterima pembacaannya, sama seperti mana kita membaca riwayat yang telah pun kita sedia maklumi. Contohnya bagi kita Hafan Asim, kita menerimanya sebagai satu bahagian daripada Al-Quran, manakala bacaan daripada imam yang lain juga, yang bilangan mereka itu kalau pun nak ditanyakan berapa orang imam keseluruhannya yang telah pun dihimpunkan para ulama, bacaan-bacaan yang telah pun dihimpunkan oleh mereka. Contohnya kalau dalam bidang hadis, kita ada Sunan Sittah, kita ada Sunan Tis'ah, contohnya kan. So itulah imam-imam yang mana mereka bukan mereka-reka hadis. Sebaliknya menghimpunkan riwayat daripada Nabi SAW. Maka dalam bidang kiraan ini tuan-tuan, kita ada 7 orang imam yang disepakati. Yang disepakati bacaan mereka, ditambah lagi dengan 3 orang imam yang diperselisihkan tentang kesahihan, kemutawatiratan dia punya riwayat dia, tetapi yang lebih diterima pandangannya, ketiga-tiga orang pun sebenarnya termasuk dalam kalangan yang mutawatir juga bacaannya, menjadikan 7 campur 3, 10 jumlah imam yang mana diterima bacaan mereka itu sebagai bacaan mutawatir. Tuan-tuan bayangkanlah, 10 ini baru 10 imam. Setiap seorang imam tu pula ada 2 orang perawi, dan bagi setiap perawi itu sendiri ada jalan-jalan yang lain yang meriwayatkan bacaan mereka, menjadikan kadang-kadang satu-satu bacaan qiraat itu mungkin mencecah kepada bacaan yang bukan takat kita kata satu, banyak, bahkan mungkin 2, bahkan mungkin 3, lebih daripada itu. Maka inilah bacaan-bacaan yang telah pun dihimpunkan oleh para ulama, bukan ciptaan mereka. Sekali lagi saya tegaskan, himpunkan bacaan siapa? Bacaan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menerusi periwayatan hadis-hadis yang menjelaskan cara bacaan Nabi bagi ayat-ayat yang tertentu, dan kemudiannya kesemua daripadanya dihimpunkan lalu ditampilkan sebagai bacaan qiraat, dan kesemuanya adalah merupakan apa yang diiktiraf oleh para ulama sebagai Al-Quran itu sendiri. Masya-Allah. Maka jelas untuk masyarakat kita faham bahawasanya qiraat ataupun bacaan-bacaan imam itu semuanya sabit daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma disebabkan para a'immah ini masyhur, itqan, dan mereka mengumpulkan bacaan ini, maka kita nisbahkan kepada bacaan kepada imam-imam tersebut. Jadi doktor, tadi saya dengar bahawasanya bacaan itu sabit daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma saya nak tanya, daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para a'immah, dan sekarang kita menerima bacaan mereka itu, bagaimana sebenarnya kronologi bacaan-bacaan qiraat itu boleh sampai kepada kita sekarang? Tuan-tuan, kalau kita nak melihat tentang perkembangan bagaimanakah ilmu qiraat sampai kepada kita, apa yang kita sebutkan seawalnya ia turun daripada sisi Allah Subhanahu wa taala menerusi perantaraan Jibril yang membawakan kesemua perbezaan-perbezaan bacaan yang ada itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kemudiannya menyampaikan setiap satu daripada bacaan-bacaan tersebut
kepada para sahabat yang berbilang. Mungkin sahabat ni menghafaz Al-Quran dengan satu bentuk bacaan ini. Manakala sahabat yang lain mungkin menghafalnya dalam bentuk yang lain. Tetapi kesemua yang telah pun diturunkan oleh Allah, sememangnya Nabi telah pun menyempurnakan penyampaiannya kepada para sahabat. Maka para sahabat, apa yang telah kita ketahui daripada perbezaan-perbezaan qiraat yang ada, antara kisah yang paling masyhur, pernah berlaku perselisihan di antara dua orang sahabat yang paling terkenal, iaitulah sahabat yang namanya Sayyidina Umar bin Khattab, semua kenal belaka, khalifah Islam yang kedua. Sewaktu hayat Nabi SAW lagi, beliau satu hari mendengar bacaan sahabatnya yang bernama Hisham. Hisham ni satu hari dia baca Al-Quran. Sayyidina Umar dengar dia baca Al-Quran. Sayyidina Umar hafal ayat tu. Tapi dia hafal lain daripada salah je lah. Macam tuan-tuan lah juga. Bila dengar Hanif baca ataupun saya baca, ini ustaz salah baca ni. Hanif salah baca ni. Rupa-rupanya keadaan itu pernah berlaku zaman Nabi SAW. Maka Sayyidina Umar ni, tuan-tuan tahu tegas tak tegas, dia tarik je leher baju Hisham tu, bawa di hadapan Nabi dan mengadukan kepada Nabi. Kenapa Hisham ni baca lain daripada apa yang kau telah bacakan kepada aku? Kau telah ajarkan kepada aku, wahai Rasulullah. Maka pada ketika itulah Nabi sebagai orang yang insaf, Nabi tak terus menghukum. Sebaliknya Nabi kata, wahai Hisham, bacakan bacaan kamu. Hisham baca ayat yang telah pun dibacakan sebelum daripada itu. Maka Nabi kata, begitulah, ia telah diturunkan. Maka Nabi pula menyebutkan kepada Sayyidina Umar, wahai Sayyidina Umar, bacakan ayat kau pula. Dah kata kau betul tu baca. Dah betul tadi kan. Pokoklah kata Sayyidina Umar yang salah pun. Rupa-rupanya Nabi kata, begitulah Al-Quran diturunkan. Maka Nabi membuat kesimpulan dengan sabda baginda. Nabi menyebutkan, innama unzilal Quran ala sab'ati ahruf, hanya saja Al-Quran itu sememangnya diturunkan dengan perbezaan-perbezaan bacaannya, menyebabkan pada waktu itu Sayyidina Umar tak jadi nak marah. Kalau tidak, jadi bergaduhlah pada waktu itu kan, disebabkan oleh tidak ketahui bahawasanya daripada seawal waktu adanya perbezaan-perbezaan tersebut, kecuali pada insan-insan yang tertentu. Namun apa yang selepas daripada zaman Khalifah Umar radhiyallahu taala anhu, berlakunya persisian pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dah tahu sememangnya adanya perbezaan bacaan tersebut, namun ia berada pada sahabat-sahabat yang tertentu. Yang sahabat ni dengan bacaan tu, yang sahabat dia ada bacaan ni. Sehinggalah pada zaman Abu Bakar As-Siddiq kita tahu berlakunya fitnah yang menyebabkan ramai daripada kalangan penghafaz Al-Quran terbunuh, terkorban syahid pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bermulalah usaha untuk menghimpunkan keseluruhan riwayat-riwayat tersebut, dibukukan demi untuk menjaga, dihimpunkan ia dalam kumpulan disebutkan sebagai kumpulan riwayat-riwayat Al-Quran, yang mana ianya telah pun bermula semenjak zaman Abu Bakar As-Siddiq. Dan kemudiannya bila sampai kepada zaman Khalifah Uthman, berlakunya peluasan wilayah-wilayah Islam, maka apa yang ada daripada bacaan-bacaan yang telah pun disampaikan oleh para sahabat tadi menjadi lebih meluas perbezaannya. Bukan meluas disebabkan ada penciptaan yang baru, tidak. Tetapi disebabkan banyaknya pengetahuan. Contohnya pada zaman Nabi, mungkin 2-3 orang sahabat dia memiliki kiraan yang berbeza, tapi pada zaman selepas daripadanya, apa yang diketahui secara berbeza tersebut satu sampai ataupun dipanggil dihimpunkan dalam kumpulan yang lebih luas. Contohnya kita kata orang-orang yang meriwayatkan bacaan di bumi Syam tak sama macam yang meriwayatkan bacaan daripada bumi Basrah. Sebab telah pun bermulanya zaman pengumpulan penulisan hadis Nabi, maka hadis yang dikumpulkan daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam khusus tentang bacaan Al-Quran membuatkan pengetahuan masyarakat itu semakin banyak. Tetapi ia masih lagi dalam bentuk kelompok-kelompok yang kecil. Contohnya kalau kata orang Syam mungkin memilih 2-3 bacaan, orang Basrah memilih 2-3 bacaan, orang Kufah memilih 2-3 bacaan, orang Mekah Madinah ada bacaan mereka sendiri. Maka pada ketika itu hampir berlaku kita kata persisihan yang dibimbangi akan berlaku, sebab masing-masing macam kita lah, bacaan orang Malaysia paling betul kan. Contohnya kan, sedangkan benda itu datang daripada Nabi SAW juga. Melihatkan kepada keadaan tersebut, Sayyidina Uthman telah pun merencana untuk kembali menulis kembali Al-Quran, bukan tulis karang balik, tidak, tetapi menyusun kembali riwayat-riwayat qiraat tersebut mengikut kepada bacaan kawasan-kawasan yang ada, tetapi diraikan perbezaan tersebut seboleh yang mungkin pada penulisan yang dikenali sebagai Rasam Uthmani. Itu sebab kalau kita tengok kan tulisan Maliki Yaumiddin, walaupun kita baca dengan Maliki Yaumiddin,
tulisan dia tu yang telah pun diambil daripada kaedah yang telah pun ditetapkan oleh Sayyidina Uthman, meraihkan keseluruhan bacaan qiraat semampu yang boleh, maka digugurkan alif digantikan dengan alif kecil. Betul. Tujuannya supaya apa? Supaya orang tahu dekat situ ada dua qiraat. Ada satu yang ada dengan alif, yang ditulis dengan alif kecil itu kan, satu lagi tanpa alif. Maka daripada apa yang diusahakan oleh Sayyidina Uthman itulah bermulanya pengumpulan yang lebih detail lagi, sehinggalah berlalunya zaman masuk kepada zaman tabi'in dan tabi'in sehinggalah sampai kepada zaman yang disebutkan zaman Syekh kita yang paling hebat, iaitulah Al-Imam Syatibi yang menghimpunkan keseluruhan riwayat-riwayat tersebut daripada 7 bacaan imam yang disepakati, dikembangkan pula selepas daripada itu oleh Imam Jazari dengan melengkapkan 7 ditambah 3 jadi 10. Kemudian dia buat lagi pengumpulan yang lebih luas periwayatannya, menjadikan keseluruhan 10 qiraat tersebut dikembangkan pengetahuannya kepada semua masyarakat Muslim, sehinggalah masyarakat bersepakat itulah riwayat yang telah pun dimuktamadkan. Sebelum lagi pada itu mungkin tak muktamad lagi. Sekarang ni telah pun dimuktamadkan setelah diperiksa setiap jalur periwayatan tersebut. Hanya yang sahih lagi mutawatir sahaja dimasukkan dalam kandungan qiraat yang 10 yang hari ini Hanif baca, saya baca dan geng qiraat kita baca, insya-Allah. Tuan-tuan juga mudah-mudahan ada peluang geng qiraat kan, insya-Allah. Maka tak ada persoalan lagi yang kita boleh katakan bahawasanya bacaan-bacaan ini tidak sampai kepada kita. Yang 10 yang pada kita baca pada hari ini adalah yang mutawatir, yang itsbat daripada baginda Nabi SAW yang sampai kepada kita. Baik doktor, sepanjang 3 episod kali ini kita jumpa terlalu banyak terms. Terms yang mungkin kepada penonton-penonton di rumah di luar sana yang kurang familiar. Antaranya kita sebut ada imam, ada rawi, ada turuk. Baru saja tadi doktor sebut turuk, ada turuk Syatibi dan sebagainya. Mungkin doktor boleh jelaskan secara ringkas saja apakah sebenarnya makna di sebalik term-term tersebut. Okey. Dalam bidang ilmu qiraat dan bidang-bidang ilmu yang lain pun sama sebenarnya, dia ada beberapa istilah ataupun terminologi dalam bahasa akademiknya yang memberi maksud kepada ilmu yang sedang kita bicarakan. Macam kita sebutkan tadilah, qiraat dengan qiraati tak sama tuan-tuan, jangan campurkan. Maka kalau kita berbicara tentang ilmu qiraat, contohnya kita kata kita berbicara tentang kalimah qiraat itu sendiri. Qiraat itu adalah merujuk kepada bacaan yang berbeza antara satu imam dengan imam yang lain. Maka itu qiraat yang melibatkan bacaan imam. Baik. Manakala imam itu sendiri, bila sebutkan imam dalam ilmu qiraat, iaitulah mereka yang telah pun dinisbahkan bacaan kepada mereka setelah daripada usaha yang telah pun dibuat oleh imam-imam tersebut menghimpunkan bacaan yang telah pun sampai kepada mereka daripada sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudiannya memasyhurkannya. Maka disebabkan oleh kemasyhuran bacaan tersebut, maka dinisbahkan bacaan tersebut kepada imam sekian-sekian. Bukan Imam Hanif. Imam qiraat. Imam qiraat yang sebutkan tadi 10 yang imam disepakati oleh para ulama kita bahawasanya apa yang sampai daripada pengumpulan riwayat-riwayat mereka dan kemudian dipopularkan, itu sememangnya telah pun sampai daripada sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mutawatir. Manakala bagi setiap imam ni pula, dia ada 2 orang yang kemudiannya memasyhurkan qiraat imam tersebut. Contohnya kita kata Imam Nafi' ada 2 orang yang telah pun memasyhurkan bacaannya pula. Maka kedua-dua yang memasyhurkan bacaan imam itu tadi dinamakan sebagai perawi. Dan bacaan mereka itu tak dinamakan sebagai bacaan qiraat. Bacaan qiraat merujuk kepada bacaan imam. Tetapi kalau bacaan oleh perawi disebutkan sebagai bacaan riwayah. Masya-Allah. Riwayah Khalaf an Hamzah, riwayah Warsh an Nafi'. Dan bagi setiap perawi ni pun tuan-tuan biasalah, orang hebat ni banyak nak murid. Betul. Banyak orang nak ikut, banyak orang nak popularkan juga bacaan-bacaan mereka sebagai khidmat kepada Al-Quran. Maka apa yang diriwayatkan bacaannya daripada perawi yang 2 tadi, itu dinamakan sebagai bacaan tariq. Contohnya ataupun turuk dia dalam bahasa plural lah. Kalau kata satu tariq, contohnya Imam Warsh. Dahlah dikata dia telah terpecah dengan qaulun pada bacaan Imam Nafi'.
Bagi Warsh pula, dia ada sekurang-kurangnya 2 tarik yang lain yang namanya tarik Al-Azraq dan juga tarik Al-Asbahani. Dua-dua ni pula ada beza walaupun datang daripada Warsh imam yang sama ataupun datang daripada perawi yang sama. Maka kita dapat tengok macam mana keluasan ilmu qiraat di mana akhirnya dia akan kembali balik kepada kepentingan tadi. Kenapa nak banyak sangat beza ni tuan-tuan? Sebab lidah manusia bukan satu. Lidah saya lain, lidah Hanif lain. Setiap daripada kita Allah meraihkan lidahnya. Yang penting nak baca Quran, jangan cari alasan. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Rupanya betapa luas lagi ilmu qiraat. Cuma doktor, saya seronok sekarang sebab kita nampak masyarakat sekarang walaupun bukan duduk di dalam pengkhususan ilmu qiraat itu sendiri, tapi dah mula mengambil sanad-sanad ilmu qiraat. Sekarang kita tengok makcik-makcik, pakcik-pakcik pun dah masuk kepada kelas-kelas pembacaan dengan qiraat. Maka doktor, mungkin di kalangan mereka ada yang ada sanad, masya-Allah. Jadi kita mungkin nak bagi kepada mereka semangat sebenarnya, kenapa sebenarnya, apa kepentingan sanad itu tersendiri. Mungkin ini kita sebagai soalan yang terakhir untuk episod kali ini, insya-Allah. Tuan-tuan, satu-satunya ilmu yang mesti tidak dipelajari secara mulut ke mulut dan juga berguru. Ilmu yang lain bukan kita kata tak perlu berguru, bahkan digalakkan untuk berguru. Tetapi mungkin sebahagian daripadanya kita boleh membaca secara sendiri dan kemudiannya diminta penjelasannya seandainya berlaku kesalahfahaman ataupun kekeliruan padanya dengan guru-guru tersebut. Tapi Al-Quran ini bagi setiap huruf yang terkandung dalamnya mesti dipelajari dengan jalan berguru. Maka daripada apa yang telah pun kita fahami bagaimanakah Al-Quran sampai kepada kita, ianya dipastikan terlebih dahulu sanad-sanadnya itu memang betul sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan kebiasaan orang zaman-zaman awal bagi memastikan keaslian, ketulinan Al-Quran itu betul-betul datangnya daripada sisi Nabi dan mengekalkan budaya pembelajaran Al-Quran, iaitulah daripada lidah ke lidah, daripada muka berhadap muka, sehinggalah kita sebutkan istilahnya talaqi wal musyafahah. Talaqi itu maksudnya kita ambil secara langsung daripada guru kita, musyafahah itu maksudnya daripada mulut ke mulut kita mempelajari cara bacaannya. Walaupun kesemua daripada ilmu qiraat ini telah pun dihimpunkan, tetapi apa yang dibudayakan daripada budaya ilmu Al-Quran daripada zaman awal, ianya diteruskan kesinambungannya oleh orang terkemudian dengan mengadakan siri pembelajaran yang bersanad. Maka bila mana kita nak belajar Al-Quran, walaupun memang semua bacaan itu telah pun diiktiraf, tetapi sanad itu sebagai meneguhkan lagi keyakinan kita bahawasanya sememangnya daripada zaman Nabi sampai kepada zaman kita tidak putus periwayatannya daripada sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak sebenarnya kita belajar daripada episod kali ini. Jadi untuk kita teruskan perbincangan isu-isu yang lebih hangat, kita insya-Allah kita sambung pada episod yang seterusnya. Jadi stay tune bersama dengan Geng Qiraat. Ada perbezaan, ada keindahan.